Hai semua, tahukah anda Klinik Audiologi UKM beroperasi dari 8 pagi hingga 5 petang pada hari bekerja bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan penjagaan pendengaran kepada semua peringkat umur. Klinik ini dilengkapi dengan 14 bilik ujian pendengaran, 2 makmal moden serta pelbagai kemudahan untuk memastikan setiap pemeriksaan dan konsultasi dijalankan dengan selesa dan berkesan. Bilakah anda perlu menjalani pemeriksaan pendengaran? Jika anda mengalami tanda-tanda seperti sering meminta orang mengulang percakapan, sukar mendengar atau memahami perbualan, terutamanya di tempat yang bising, selalu menaikkan volume televisyen atau telefon lebih kuat daripada biasa, bayi atau kanak-kanak lambat memberi respon terhadap bunyi atau mengalami kelewatan pertuturan. Di Klinik Pendengaran Audiologi UKM, kami menyediakan saringan dan ujian pendengaran untuk bayi, kanak-kanak, orang dewasa dan warga emas, penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti jenis dan tahap kehilangan pendengaran, pengurusan alat bantu pendengaran termasuk pemilihan, pemasangan, pelarasan dan khidmat susulan. Mengapa pilih Klinik Audiologi UKM? Kerana ia bukan sekadar menyediakan pemeriksaan pendengaran, Klinik Audiologi UKM turut menawarkan perkhidmatan yang berkualiti oleh audiologis bertauliah dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang moden. Klinik ini menyediakan penilaian yang bermutu. Pemeriksaan dan penilaian dilakukan oleh audiologis yang berkelayakan. Rawatan dan pengurusan yang menyeluruh daripada saringan pendengaran, pengurusan alat bantu pendengaran, implan koklear sehinggalah kepada masalah-masalah lain, semuanya disediakan di bawah satu bumbung. Jika anda mengalami masalah pendengaran atau ingin mendapatkan maklumat lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui rangkaian telefon 0392897163, email sihatukm@ukm.edu.my, laman sesawang www.ukm.my/fsk, dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook dan Instagram untuk mendapatkan lebih banyak info dan perkembangan terkini mengenai perkhidmatan Klinik Audiologi UKM.